Hi guys, good morning, assalamualaikum. I just wake up, and today is the first Ramadan. Yeah, I just sahur tadi, then after that I just sleep until 1 o'clock. Actually, I just very lazy to do video. I don't know why. Ramadan. I just so hungry now. Okay. So today, I will do the video vlog and I will cooking as well. And let's see, check it out. Bye bye. So aku dah mandi. So sekarang nak pergi beli barang basah, barang untuk masak. So yeah, sebab cuaca hujan, jadi macam mood nak tidur je. Korang tengok ni. Oh, hujan, basah. Jadi ya, aku nak pergi beli barang masak. Bye bye. Sambil-sambil tu korang teman lah aku, boleh tak? Sebab aku bosan. So hari ni adalah hari first day puasa, jadi aku cuti. Aku kan jauh dari family. Nak buat macam mana? Anak perantauan lah tiba. So kena masak sendiri lah dik. Kena masak sendiri. Kena apa ni? Kena cari makan sendiri. So sekarang ni aku nak pergi beli lauk. Aku tak tahu lagi nak masak apa, tapi aku nak tengok-tengok apa yang ada. Aku ingat nak buat udang sambal petai ke, ataupun aku nak buat macam ayam masak lemak cili api ke. Kita tengok apa yang ada. Ya, see you guys. Bye bye. Tiba-tiba hujan makin lama makin lebat. Aduh. Ya, aku dah tak nak basah. Kita masuk dalam ni lah. Sekejap. Makin lama makin lebat pula hujan. Kau tengok ni. Aduh lah. Kau boleh tak nak basah? Aduh. Beli barang makan. Dalam-dalam ni lah. Bawa bumbung. Weh, hujan. Hujan ramai. Holiday puasa kan? Tak apa. Kita reda. Kalau tak nak makan apa? Nasi putih je. Aduh lah. Sekarang ni hujan. Yang melecehkan adalah hujan je. Sebab basah. Aku pun tak nak basah. Ya, tak nak basah. Jadi tak nak, aku kena redah lah nak makan apa. Mungkin balik kita naik taksi lah. Apa naik Grab. Tak ada pilihan. Alhamdulillah sampai dah. Sekarang nak tutup payung tu. Ya. Basah seluar aku. Nampak? Basah. Okay, so sekarang tu fair price. Tada. Ni dia macam pasar raya lah. Ada sampai. See you guys inside. Do it. Like shopping. Let's go shopping. Oh, sorry. So aku ada dekat tempat barang basah. Macam ikan-ikan. Tapi Singapura ni dia pasar raya ni kecil, jadi dia tak banyak choice. Dia macam dah siap packing macam untuk kau, macam ni $4, macam ni tu $11, macam tu. Dia siap timbang dah untuk kau. Macam tu kau boleh pilih. So kau ambil ni satu. Ayam aku nak juga, tapi ayam macam cili padi merah. Dia ada petai.
serai just in case. Serai. Dong curry. Aku rasa hari ni aku nak buat udang sambal petai dengan kubis masak lemak putih. Itu menu aku hari ni. So aku nak kena beli sayur lah. Okay, first aku nak beli kangkung. Kangkung. Kangkung tak ada ke? Ada ni, kangkung. Kecil. Dan nak beli bawang, bawang merah, bawang putih, bawang merah, dan bawang putih, dan pasal minyak botol besar terus, senang. Okay, minyak dah. So aku nak beli macam mori-mori untuk aku. Kan macam orang kalau pergi mori kan dia macam pergi kedai dessert. Aku kat rumah je. So aku perlukan chips. So aku nak beli Doritos. Ni sedap tu. Ni tahu ni sedap. Beli ni satu. Dan aku nak yang jajan Twisties ni. Also, one of my favorite is a Supreme. Yeah, that's one of my favorite. And of course, biscuit also. Aku perlukan biscuit. Kita ambil biscuit ni. And kita ambil. Where's my Apollo? Huh? Over there. Oh, I miss this. Apollo. Sini $4 je. So aku nak beli Cadbury Cocoa Pie Oreo. Cuba-cubalah. Beli je apa kau nak beli. Lagi kita kena beli susu. Aku nak susu yang senang buka. Faham tak? Dan tak payah nak menyusahkan hidup aku nak kena ketuk. Tapi kat Singapura tak ada. Nak kena beli je lah. Ketuk sendiri. So kita beli susu. Looks yummy. This is like a mini mozzarella stick. Yes, I need this for my supper. Plain prata lah. Yang kita boleh prata, kan? Kena prata deh. Oh, macam roti canai macam ni. Okay. Actually, sardine aku tak makan sangat. Kata aku selalu beli yang kecil-kecil je lah. Usually I use this brand, ayam brand. Memang sumpah sedap. So aku ambil 3 dulu. Dan aku boleh buat macam sardin sambal ke tan kicap kan. Macam apa orang cakap, menu malas masak. Macam tu. Ini santan. Ya, santan 2 untuk $2. Macam tu. Murah. Sambil 2. Lepas tu, ya. That's all. I think it's done for today. Should I buy ice cream now? Yes, sure. You should buy ice cream potong. There is a cendol ice cream potong. There is a cendol. The one of my favorite also. Okay. I always buy the Thai rice. White rice ni. Ni sumpah sedap gila. Ni for that, this guys see. Apa kita beli? Hah? Banyak siap. Banyak gila. No need plastic. I have bag but below. Sikit aku ambil je cepat-cepat. Aku ambil sambal telur and sabut and tisu kitchen. Oh, okay. Bye boy. Take card. Don't forget your thing, ah. Okay. Okay, member? No. No, pay with. Sekarang aku book Grab. Lagi 2 minit sampai.
Sebab banyak barang. Kalau dah tak hujan, jadi macam pengen naik Grab je lah. Selamat sampai. Senang. Kan, boy. Oh, kat dalam Grab dah. So, barang pun dah sampai. Banyak. Dan member aku akan tolong aku angkat barang sikit lah. So, kita akan masak sekejap lagi, okay? See you guys, stay tuned. Aku sekarang dah gila. Aku dapat tahu aku punya tripod tu tertinggal pula dekat troli. Sebab tadi kan aku angkat barang, jadi terjatuh pula. Aduh, serabut lah dia punya tangkai tu. I need to go run. Bye. Korang tengok ni. Setan. Aku dah sampai rumah dah weh. Nak masak. Tiba ni tertinggal pula. Aduh, macam-macam lah. Sebaik rumah dekat situ je pun. Okay, bye-bye. See you guys. Hi guys. So, aku dah balik rumah. Jadi, aku pun dah tukar baju. So, sekarang aku nak kemas barang-barang yang aku beli. Oh. Macam ni, tisu, telur. Rasa telur aku pecah satu. Aku dah agak dah. Okay. I'll see you guys. Bye-bye. Telur banyak lagi. Tadi kau renew kontrak kau. Tak tak. Buat benda teleskop. Masak ayam kicap. Comel. Dengan sayur apa ni weh? Sawi, pak choy. Sayur pak choy. Sedap, sedap. Okay, sekarang kita nak masak. So, ni udang yang aku beli tadi. So, kita cuci udang dulu. Kita cuci udang. Tada! Aku tunjuk korang dekat-dekat lah. Kau akan buang bontot dia punya ni, yang hujung macam tu. Dan kepala dia ni kan ada yang tepi ni kan. Aku akan buka dan aku akan picit dia punya muncung yang tajam tu. So yang ni pun aku buang. Dan yang ni pun aku kopek lah. Soalnya aku kulit aku tak makan. Soalnya aku buat macam ni. So yang taik-taik ni aku cuci macam tu je. Sebab yang ni semua isi ni. Okay, so sekarang kita kopek bawang putih dalam ni ulas macam tu dengan bawang merah. Bawang merah aku suka 2 biji. Sebab dia manis, so dia jadi macam 2 biji macam tu. Casing ni? Tak. Tak ada casing. Tak ada. And petai yang kita beli tadi. Tada! Nampak tak? Okay, so kau akan cuci petai ni dulu. Okay, so petai tu aku rendamkan dia dengan air garam supaya dia tak adalah bau sangat dan tak ada ulat. Biar ada ulat dia mati. So inilah bahan-bahan kita. So let me show you. So we have bawang merah dengan bawang putih. So cili bo ni cili kisar. Kalau aku tak ada, aku pakai cili bo yang dalam paket je. Jenama puteri ke apa ke. Ataupun yang ni udang, kepala udang yang aku tak ambil dalam singki, tapi aku ambil yang fresh lah. So macam ada 5-6 ketul untuk kita tumis, ambil air kepala je dengan udang yang kita dah bersihkan. Dan juga petai guys. So cara dia kita masak. Okay, kita buka api dan kita masak lah. See you guys. Bye bye. So kita akan letak minyak. Okay. Kita dah letak minyak.
Jadi kita letak kepala udang yang kita dah bersihkan sikit. Masuk je. So udang ni punya kepala kita dah garingkan dia. So dia ada bit caramelized. So yang ni buang lah. Kita tak nak pakai dah. Kita buang. Dan kita still buka api. Dan kita masukkan bawang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan bawang. Bawang tu dah masak. Kalau bawang tak masak boleh jadi sakit perut tau. So kita ada cili. So kita letak cili bowl. Cili bowl kita. Oh, sorry. Kita dah letak cili bowl. Kita gaulkan dia. Bagi dia sebati dengan minyak tu dan bawang-bawang kita. Baru sedap. So kita biar dia apa ni? Dia masak dengan sempurna. Okay, boy. Okay, so dia dah macam dah pecah minyak. Nampak tak kejadian dia? Dia dah pecah minyak. Jadi aku tak guna semua sambal ni. Dan aku akan asingkan dalam bekas. So aku boleh pakai 2 kali lah macam tu. So aku akan asingkan dia. So dalam sambal aku tu dia tak banyak sangat. So yang ni boleh pakai. Boleh pakai lain hari lah. So dia jadi macam ni. So kita kecilkan api sikit. So kita letak perasa. Okay. Selalu letak dalam 1 sudu gula. Dan bahan rahsia dia adalah chili sauce. Chili sauce sikit. So anggaran chili sauce tu dalam 2 sudu lah macam tu. Power kan. Aku suka letak apa ni? No pasti sedap. So yang ni aku mesti wajib. 1 sudu ke ataupun 2 sudu mesti wajib. Wajib letak. Sebab ni adalah macam pelengkap untuk aku. Boleh lah letak kita punya udang. Bismillahirrahmanirrahim. Udang yang tak sedap apa tu. Itulah untuk seorang 2 orang makan boleh lah. Kongsi dengan roommate. Kan. Jadi udang tu kita bagi dia masak sekejap. Dan akhir sekali kita letak petai. Petai ni jangan letak air dia pula. Air ni air masin tadi. So kita letak macam ni je. Okay. Bagi dia caramelize macam tu. Okay. Siap. Tambah air sikit lah. Akan jadi macam ni. Nampak tak? Akan jadi macam ni pun. So, kita bagi udang tu masuk. InsyaAllah. So puncanya jadi macam ni lah. Nampak tak? So ni kejadian dia. Sedap. Saudara kita.
Sudu untuk tu tak ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasunni. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizki ta'atatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Haus. Yang dekat baru buka. Kita makan sambal petai kita masak tadi. Tahu apa rasa tau. Pedas. Tak sangat. Cili ni kan tak pedas. Cili besar ni. Cili yang tu lah. Yang kau guna tu buat ikan bilis. Itu pedas. Oh, paste tu ke? Hmm. Ingat cili yang ni. Cili api. Oh, mak kau. Doa makan. Bismillah. Wazim tu. Oh, dalam Ya, so aku dah selesai makan, alhamdulillah. So, kenyang gila. So, yeah. My first day Ramadan. I did it. Okay. So, video ni aku takkan buat selalu sebab aku kerja malam. Jadi hari ni aku cuti sebab tu aku buat. Tapi aku akan buat dengan family aku. Nak tahu bila, just stay tune, okay? Kalau suka video ni dan ataupun nak lagi video yang lebih menarik, jangan lupa subscribe and like and share. Bye-bye!